Saya selalu pulang lewat dan kerja, dan nak dekat garik baru sapa, saya akan keletihan. Jadi saya kata tidur hingga masuk maghrib. Orang kata tidur masa garik dok molek. Bolehkah bagi tahu apa sebab dan apakah hukum dok molek itu? Jawabnya, saja-saja kita tidur masa garik makruh. Jikalau kita bangun di dalam waktu, atau kita tidur tu memang akan bangun habis waktu, hukum tidur itu adalah haram. Adapun orang yang sangat mengantuk, maka dibenarkan tidur walaupun di dalam semayang. Tengok tu. Dalam semayang boleh tidur. Apatah lagi kalau kita balik tu dok semayang, kita nak tidur dulu. Boleh tak? Lagilah boleh, tapi syarat sangat mengantuk. Faham tak? Oh, tak je dengar dalam semayang boleh tidur. Bukan tidur tengah semayang. Bila kita tengah semayang, mengantuk sangat, siapa tak boleh nak kata benda. Nak kata Maliki Yaumiddin tu, Maliki Ahadung, kenapa pula? Nak bawa topik lain tau. Jadi rosak tak semayang kita? Kata ulama' fiqh, boleh berhenti dulu semayang, tidur dulu. Nampak? Kerana sama dengan orang yang menahan hadas. Bila ketik-ketik nak berok sangat, siapa tak jadi benda dah semayang, boleh berhenti, batal semayang, berok dulu. Faham? Jangan tidurlah semayang dan tayak awal. Malah tu waktu nak kata boleh tidur stop. Bukan gitu. Mengantuk sangat, tidur dulu. Kerana tujuan semayang untuk ingat Allah. Kalau siapa dah ingat benda, nak semayang buat benda.